Boleh kita mulakan? Boleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'du. Yang dikasihi Sa'arun dan keluarga, seluruh sidang jemaah, sahabat-sahabat Muslimi dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini. Kita langsungkan lagi ibadah kita untuk mengisi masa dan juga umur yang ada. Dengan sebahagiannya kita peruntukkan pada jihad ilmu sebagaimana yang sedang kita lakukan ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita lakukan ini memberi manfaat besar pada urusan agama, khususnya pada persediaan kita untuk menghadapi kematian. Kita punya kecaknaan antara perkara besar dan kerja kita ini tidak pernah habis-habis adalah untuk kita membuat persediaan pada peristiwa mati. Sedangkan peristiwa mati itu adalah program dan juga peristiwa yang sangat-sangat besar dalam kehidupan beragama kita, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya, bukan nafsu yang menjadi imam, tapi akal dia, agama dia, ilmu dia yang memandu dia, memimpin dia dan bersedia untuk kehidupan selepas mati. Itu Nabi sebut sebagai al-kayyis, orang yang cerdik, orang yang pintar. Tapi dalam istilah kita, cerdik pintar ni dikira dari sudut prestasi akademik. Berapa tahap belajar dia, tahap universiti ke tidak. Tapi dalam agama, orang yang dapat menguasai diri dengan panduan iman, panduan agama dan ilmu, dan beramal untuk kehidupan selepas mati, buat persediaan untuk kehidupan mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Manakala orang yang lemah itu lawan kepada orang yang cerdik pintar tadi adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Tetapi kalau ditanya kat dia, macam mana standby ke tidak, dia kata dah buat persediaan. Ataupun tanya dia macam mana kehidupan akhir, dia harapkan dapat begitu begini, masuk syurga dan dapat nikmat bagai. Padahal dari sudut persediaan tidak. Maka Nabi kata itu adalah orang yang lemah, al-ajiz, lawan kepada orang yang pintar dan cerdik. Pintar dan cerdik, dia tidak hanya berangan-angan, tetapi dia merancang dengan kerja buat. Antara kerja buat yang dia utamakan atau dia lakukan adalah membuat persediaan untuk mati. Dan semua kita maklum, persediaan untuk mati tidak dapat tidak dengan kita memastikan akidah yang sahih, kita memastikan ibadah kita sempurna, baik, lengkap, dan kita jaga akhlak kita supaya tidak membawa masalah kepada orang lain. Itu antara persediaan mati yang sangat-sangat penting kita sentiasa cakna dan sentiasa buat.
perancangan untuk urusan itu. Maka sebahagian ini adalah kita lakukan dengan kita berada di tempat yang baik sebegini pada tujuan untuk persediaan kematian. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Ta'ala. Ada satu bentuk mati yang kita selalu diingat-ingatkan. Apa mati itu? Mati mengejut. Al-mautu bil faja'ah. Mati mengejut ni disebut mati mengejut, dan Nabi SAW minta kita berlindung daripada mati mengejut. Apa maksud mati mengejut? Dirujuk kepada mati yang tidak didahului dengan tanda-tanda kematian biasa. Biasanya kalau nak mati ni ada tanda-tanda kematian dia kan, sakit dulu kan. Tapi mati mengejut ni dia datang secara tiba-tiba, dan yang lebih penting untuk kita faham yang menyebabkan kita sangat-sangat serayau dengan mati mengejut ni ialah apabila datangnya mati secara tiba-tiba tadi dalam keadaan orang tu menangguhkan taubat. Itu yang bahaya. Menangguhkan taubat, berada dalam keadaan lalai, seronok dengan maksiat dosa, ada hak-hak manusia yang masih sangkut pada batang bau, pada kepala bau dia. Maka itu antara perkara-perkara yang menyebabkan Nabi minta supaya kita berlindung daripada mati mengejut. Kita tengok dalam doa Nabi SAW, doa sahih, hadis sahih, Nabi minta kita berlindung daripada bentuk-bentuk mati mengejut. Antaranya apa? Al-hadam. Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku minta berlindung padamu daripada hadam. Hadam ni kena runtuhan. Kena runtuhan sesuatu lah. Kita dengar macam-macam berita kan. Saya ingat satu pasangan suami isteri dia naik kereta kelisa lalu dekat Meru. Tiba-tiba dia punya cerocok kat atas tu berdebok jatuh. Jatuh kena pada pasangan tu, suami isteri, warga Mas katanya. Mati kat situ juga. Itu bentuk mati mengejut, iaitulah kena runtuhan. Nabi minta supaya kita berlindung daripada al-gharaq. Gharaq ni maknanya mati lemas. Kemudian at-taradi, minta berlindung daripada at-taradi. Taradi ni jatuh dari satu tempat tinggi, jatuh ke bawah. Itu adalah bentuk mati mengejut tu. Mati mengejut. Sedangkan dari satu sudut, mati sebegitu disebut sebagai mati syahid akhirat. Syahid akhirat. Apa maksud mati syahid akhirat? Mati syahid akhirat ni mati yang kita orang dunia tak nampak ataupun tidak anggap dia tu syahid, tapi di sisi Allah syahid. Sebab itu kita sebagai orang dunia menguruskan kematian tu macam biasa, macam pengurusan jenazah biasa. Mandikan, kapankan, kemudian solatkan, macam biasa. Sebab pada kita dia tu mati biasa-biasa je. Mati terbakar, mati tenggelam lemas, mati kena runtuhan tadi. Tapi di sisi Allah disebut mati syahid akhirat. Salah satu sebabnya perbincangan ulama menganggap mati sebegitu adalah mati yang berat, yang keras, yang berat. Jadi ulama bincang tu, kenapa dalam keadaan sifat mati tadi, mati syahid akhirat, tiba-tiba Nabi ajar kita supaya minta berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal gharaqi wal hadami at-taradi. Kenapa? Maka dia punya pandangan ulamanya ialah kerana bentuk-bentuk mati yang sebenarnya mati akhirat adalah mati mengejut. Faham tak? Walaupun dia tu duduk pada mati akhirat, syahid akhirat, tapi oleh kerana dia tu berada dalam bentuk mati mengejut, maka Nabi ajar kita supaya minta berlindung. Kenapa tak? Sikit lagi. Kenapa? Bukankah syahid itu? Kerana selalunya bila berlaku mati secara tiba-tiba yang disebut sebagai mati mengejut tadi, selalunya orang tidak bersedia. Boleh faham ni? Taubatnya belum habis, ibadahnya belum lengkap, salah. Dalam perbincangan tu sampai wasiat kematian pun tak sempat nak tinggalkan kepada ahli keluarga, dek kerana rasa macam okey, sihat walafiat lagi, tak ada masalah apa, jangan nak sebut pasal mati ni. Tak.
Lain cerita dengan kawan kita di tempat-tempat yang bersifat malapetaka. Seumpama kawan-kawan kita di Gaza, kita dimaklumkan oleh kawan-kawan kita, mereka di sana 24 jam bersedia pada mood mati, pada situasi mati. Sehingga kan bila seorang suami, seorang abang bila keluar dari rumah tu, dia siap pesan ke anak-anak di belakang supaya jaga mak, jaga atuk nenek, opah, jaga adik-adik. Pasal pertimbangan atau kebarangkalian pergi tak kembali. Disebabkan situasi itu situasi peperangan. Ada di antara muslimat kita ketika nak tidur malam, tiba-tiba menutup aurat. Orang tanya kenapa? Tutup aurat kan nak tidur dalam rumah sendiri. Dia kata takut kemungkinan mati kena bom runtuhan. Maka biarlah ketika orang jumpa jenazah dia dalam keadaan menutup aurat. Sampai begitu sekali. Itu muk kematian yang berlaku di tempat seumpama Gaza tadi tuan-tuan. Tapi kita di sini tidak terasa muk kematian tu. Kalau kita tinggal wasiat nak keluar rumah, orang kata buang tabiat. Tak, buang tabiat. Walhal di tempat kita ni risiko kematian lagi dahsyat daripada tempat kematian tadi, tempat peperangan tadi. Kenapa? Lagi dahsyat. Yang pertama, faktor mati mengejut di tempat kita ni sangat besar. Sangat besar. Apa faktor mati mengejut di tempat kita yang kita kata sangat besar tadi? Mati apa tuan-tuan? Mati aksiden. Mati aksiden. Selalu kita sebut dalam rekod kajian dibuat, setiap tahun kita ni lebih 6,700 kematian jalan raya. Kematian jalan raya, tak kira lagi mati jantung ke apa. Aksiden jalan raya saja setiap tahun 6,700 orang ke atas. Okay? Lebih kurang 19 orang satu hari mati. Malah kematian di tempat kita ni melibatkan kematian yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik, antara yang pelik-pelik, mana kita pernah bayangkan cerita movie barat tiba-tiba berlaku tempat kita. Ustaz apa movie barat tu? MH17, MH370, itu cerita barat tu. Cerita box office tiba-tiba berlaku dalam masyarakat kita. La ilaha illallah. Sampai sekarang anak kita kata apa? Cannot brain, tak boleh nak fikir. Nah, orang cuba bayangkan tragedi Elmina. Tadi minta kat Elmina kan. Kau terbang landing atas motor, atas kereta Grab. La ilaha illallah, tak boleh bayang tu. Macam mana dahsyat kematian tu. Kapal terbang dengan kelajuan hampir 1,000 km sejam. Boleh landing kat atas. Terbakar habis. Yang dalam kapal terbang pun habis. 6 orang kan? 6 orang. Termasuk Esko faham tak? Esko kan Adun. Adun ni, Adun faham. Okay? Dan yang di atas bumi. Pemandu Grab dan pemandu motor Foodpanda. Allah ya Rabbi, tak boleh nak bayang. Dia punya dahsyat. Kemudian kita dah sebut pelik-peliknya kematian mengejut di tempat kita ni. Sampai jenazah 9 bulan baru jumpa. Nah, kes yang berlaku di dekat Bandar Muazzam tu. Abang tu nak balik ke Segamat dari kilang di Kemaman. Keluar daripada tempat kerja tapi tak sampai di rumah di Johor sana, tak sampai 9 bulan kemudian baru jumpa kat mana? Terbenam kereta Grand Livina dalam sungai dekat dengan Bandar Muazzam tu. Itu pun seorang cik, dia naik motor, tiba-tiba dia tengok ada besi tengah jalan, dia tergerak hati nak buang besi kat tepi. Waktu nak buang tu lah dia tengok macam ada kereta terbenam dalam sungai. Tu dia telefon, dia minta beritahu pada orang kampung, tengok jenazah dia lagi dalam tu. 9 bulan. Itu benda-benda yang pelik-pelik berlaku di tempat kita. Jadi nak ceritanya tentang sifat mati mengejut, dan Nabi SAW bagi isyarat akhir zaman ini berlaku yaksurul haraj. Banyak berlaku haraj. Apa maksud haraj? Al-qatlu, pembunuhan. Sehingga kan orang yang membunuh tak faham kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh lagi tak faham kenapa tiba-tiba aku dibunuh. Tengok orang yang bunuh tu, apa cerita? Bukan pernah jumpa pun, bukan ada hutang tak bayar pun, tiba-tiba boleh
sangkut dua orang tu dengan sebab pembunuhan tadi. Itu pelik berlaku di tempat kita akhir zaman dan mana-mana tu. Jadi itu antara benda yang kita sebut sikit supaya sentiasa ada apa yang disebut sebagai persediaan untuk mati pada diri kita. Dan bentuk kematian yang kita sebutkan ini adalah kematian yang disebut dalam agama sebagai al-mautu bil faja'ah, mati secara mengejut, mati tiba-tiba. Hadis Nabi SAW sebut mati mengejut ni seumpama mati mampusnya keldai. Keldai ni dikatakan kalau mati tiba-tiba, mati mengejut. Jadi dalam satu hadis yang sebagai ulama kata hadis, sebagian yang kata dhaif, ada sebagian yang kata sahih, iaitu Nabi sebut al-mautu bil faja'ah rahatul mu'min wa akhzul asafi lil kafir. Orang yang mati mengejut ini adalah, mati mengejut itu adalah kerehatan bagi seorang mukmin dan merupakan ambilan yang menyedihkan kepada orang fajir, iaitu orang yang banyak dosa. Bagi orang mukmin itu adalah rahmat. Mati mengejut pasal apa? Rahmat mati mengejut ni. Sebab tidak perlu menanggung sakit berpanjangan. Okay? Tapi sebenarnya kita dari sudut positif, orang yang mati kerana sakit yang lama pun ada dia punya positif dia. Dalam pemikiran Islam, apa positifnya? Dapat mengikis dosa-dosa dan juga kejahatan. Kemudian mati mengejut itu adalah akhzul asafil lil fajir, merupakan sentapan yang sangat menyedihkan bagi orang yang berdosa. Kenapa? Kerana ketika berlaku kematian mengejut, orang-orang yang berdosa ini tidak berada pada mood bersedia, tidak bersedia. Kita sambung tuan-tuan sekalian pada pengajian kita. Mati nyanyuk. Ya ada. Al-haram. Tadi al-hadam. Hadam tu runtuhan. Al-haram ni mati tua, mati nyanyuk. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, lindungi aku daripada mati tua. Mati tua ni mati nyanyuk. Kalau penyakit tua ni, setiap kita ni panjang umur dia akan sampai kepada titik tua warga emas. Bukan begitu maksudnya. Iaitulah mati dalam keadaan nyanyuk, hilang kita punya kewarasan. Ketika itu orang nyanyuk ni biasanya dia menjadi musibah kepada dirinya dan kepada orang lain. Itu musibah pada diri ialah hilang maruah bila datang nyanyuk. Musibah pada orang lain, anak-anak sendiri sehari boleh layan, seminggu mungkin boleh lagi. Kalau bertahun-tahun nak layan kita nyanyuk, itu musibah besar pada anak-anak dan kepada kita lah. Sampai satu tahap anak pun tutup hidung, muka pun berubah jadi bengang. Itu adalah penderahakaan. Boleh faham itu antara benda-benda yang Allah datangkan sebagai ujian dalam kehidupan, dan kita yang faham bahagian itu kita minta berlindung lah. Antara cara untuk mengelak kita ni nyanyuk, antaranya ialah tajamkan otak kita dengan Quran, dengan membaca Quran. Orang yang baca Quran ni dia punya otak dia tajam, kuat. Ibarat Quran ni adalah rawatan kepada spiritual kerohanian itu antaranya. Tapi jangan baca Quran ni nak elok nyanyuk pula. Lillahi ta'ala lah. Itu adalah bonus yang Allah datangkan kepada kita. Bismillah, kita sambung pada pengajian Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai, pada tajuk silaturahim, menghubungi kerabat. Silaturahim, menghubungi korobah. Korobah di sini maksudnya keluarga atas hubungan darah, hubungan nasab, keturunan. Muka surat 136. Kita punya kitab ni dia tak ada sistem nombor. Kalau dia punya kitab Arab dia ada sistem nombor, jadi senang sikit. Tak apalah, teruskan ni. Di tengah-tengah tu Abu Lais As-Samarqandi,
meriwayatkan. Jumpa Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya, muka surat 136, dengan sanadnya dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, ini riwayat diambil daripada Abdullah bin Amru, anak kepada Sayyidina Amru bin Al-As. Abdullah ni salah seorang daripada Abdullah yang hebat yang dimiliki oleh Nabi dan dimiliki oleh Islam. Beliau ni masuk Islam lebih awal daripada bapa dia, Amru bin Al-As. Sedangkan bapa dia ni satu ranking dengan Khalid bin Al-Walid. Hampir-hampir nak terlepas Islam, Amru bin Al-As ni. Sebab tu ketika dia nazak, jadi anak dia mari tanya ayah dia ni, bapa dulu, waktu sihat dulu, bapa selalu duk mengomen tentang orang-orang yang sedang nazak, yang dia punya otak masih lagi kuat, lidah masih lagi boleh bercakap. Bapa komen apa? Kenapalah orang-orang yang sedang nazak tu, sedang sakarat tu tak nak cerita apa yang sedang dia alami kepada orang-orang hidup, supaya memberi peringatan kepada orang-orang hidup. Tapi sekarang bapa sendiri sedang sakit tenat, sedang sakarat, tiba-tiba bapa pun diam tak cerita. Dulu bapa duk mengatakan orang, tiba-tiba sekarang ni berlaku pada bapa tak cerita pun. Bila dengar macam tu, bapa dia pun sebutlah. Dia kata, demi Allah aku sekarang ni seolah-olah nyawa aku nak keluar daripada satu lubang yang sangat halus, lubang jarum yang sangat halus. Dia kata seolah-olah sekarang 7 kepala langit berhimpit dengan bumi dan aku duduk di tengah-tengah. Tubbiqat as-samawati as-sab'i wal ard wa ana bainahuma. Aku duduk tengah-tengah. Allah itulah rasa aku. Dan demi Allah, dia kata seolah-olah atas kepala bahu kanan aku ada bukit Ridwan, dan di bahu kiri aku ni ada bukit Tihamah. 2 bukit yang ada di Arab sana, di pekarangan Makkah. Jadi seolah-olah aku sedang menanggung berat yang sangat dahsyat. Berat itu seumpama bukit di atas kepala bahu. Munasabahlah orang yang sakarat tak boleh nak bercakap pasal tekanan yang sangat dahsyat ketika itu. Malah ketika itu duk sibuk dengan apa lagi orang sakarat ni? Sibuk dengan gangguan iblis setan. Gangguan iblis setan ketika sakarat datang, duk mengancam. Kemudian Amr bin As kata apa? Demi Allah, kehidupan aku ada 3 fasa, dia kata. Fasa pertama, fasa aku melawan Allah dan Rasul. Ketika itu Allah dan Rasul adalah orang yang paling aku benci, dan aku usaha untuk bunuh. Siang malam usaha untuk bunuh. Kita belajar sirah macam mana Amr bin As ni bersungguh. Dia antara tenaga dan sumber manusia utama bagi kerajaan Mekah. Ingat peristiwa umat Islam dihantar ke Habsyah untuk minta suaka politik daripada Raja Najasyi. Pada peristiwa kemuncak cabaran dan juga bahaya kepada umat Islam sampai melibatkan nyawa, maka Nabi SAW mengarahkan sebahagian daripada para sahabat, sekitar dalam 83 orang lelaki dan perempuan, untuk menyelamatkan diri mereka dan iman agama mereka, pergi minta suaka politik di Habsyah. Habsyah kat mana? Di benua Afrika tu kan. Ini sebenarnya Arab. Ini benua Afrika ni, sebelah Afrika. Pergi ke sana kerana nak jaga iman, jaga agama. Kenapa di sana? Sebab Raja Najasyi ni seorang raja Kristian yang adil. Yang adil. Dia ni, sebahagian ulama kata, sebahagian sejarah Islam kata, dia ni masih mengekalkan ajaran Nabi Isa yang lama, ajaran tauhid. Sebab tu Raja Najasyi bila mati saja, Nabi ajak sebahagian daripada sahabat untuk sembahyang jenazah secara ghaib. Sembahyang jenazah secara ghaib. Sebab dia tu masih lagi berada pada ahli kitab. Jadi bila sampai di sana, tiba-tiba kerajaan Mekah hantar Amr bin Al-As untuk tarik balik kepada 83 orang ni, untuk dihantar balik ke Mekah, untuk diselesaikan oleh kerajaan kafir ni lah. Macam-macam lah dia punya alasan. Dia kata itu adalah kumpulan penjenayah yang melarikan diri daripada Mekah, daripada hukuman di Mekah, yang dibawa macam-macam hadiah lah kepada Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi ni betul lah adil, dia tak dengar sebelah pihak.
Dia panggil kumpulan Islam ni, dengar daripada mulut wakil Islam sendiri, itulah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ni bacakan sebahagian daripada ayat dalam surah Maryam sampai menangis Najasyi ni. Sampai dihantar balik hadiah-hadiah ni, takluk ada dia ni, dia beri tempat kepada umat Islam untuk duduk dengan selamat. Itu suaka politik hari ni disebut dalam hubungan antara negara sebagai satu daripada kewajipan atas kerajaan untuk melindungi orang-orang yang tertentu atas dasar undang-undang negara, undang-undang antarabangsa ini, suaka politik. Jadi nak ceritanya, Amr bin al-As ni adalah seorang perunding, bapa kepada Abdullah. Termasuklah ketika dia masuk Islam, fasa pertama dia melawan Allah dan Rasul. Fasa kedua, fasa pertama dia melawan Allah dan Rasul, dan Amru kata apa? Kalaulah bapa mati ketika itu, alangkah teruk celakanya kedudukan bapa di hadapan Allah. Masuk fasa kedua, bapa beriman dengan Allah dan Rasul, orang yang paling bapa sayang adalah Rasulullah. Alangkah beruntungnya kalau bapa mati ketika itu, kerana bapa akan mendapat doa daripada Rasulullah. Tapi fasa kedua itu terlepas juga pada bapa. Masuk fasa ketiga, fasa di mana bapa disibukkan dengan urusan dunia. Sayyidina Umar ketika itu melantik Amr bin al-As sebagai gubernur di Mesir. Kalau kita hari ni kan, jadi menteri besar lah. Menteri besar di Mesir. Jadi fasa ni bapa sangat sibuk dengan urusan dunia. Bapa tak tahu apa kesudahan bapa di hadapan Allah ketika mati pada fasa ini. Itu dia kecaknaan ataupun susah hatinya Amr bin al-As bapa kepada Abdullah. Dia seorang perunding yang sangat-sangat hebat dan tajam, berwawasan jauh. Dalam masa berlaku peperangan Siffin antara kumpulan Muawiyah dengan kumpulan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah ni lah bagi cadangan kepada kumpulan Muawiyah. Sayyidina Amr bin al-As ni lah yang bagi cadangan kepada bos dia, Sayyidina Muawiyah, supaya segera buat gencatan senjata, sebab dia tengok keadaan tidak menyebelahi kumpulan Sayyidina Muawiyah. Ramai antara tenteranya sudah mati terbunuh, lantas mereka mengangkat Quran di hujung tombak. Untuk minta gencatan senjata. Dan Sayyidina Ali ketika itu lihat itu adalah muslihat. Ikut Sayyidina Ali ni tak nak, dia nak teruskan perang sebab hampir-hampir menang dah. Tapi ramai di antara sahabat-sahabat utama ni penasihat Sayyidina Ali minta supaya terima perdamaian itu. Akhirnya dihentikan perang Siffin dan dibawa berunding dalam majlis tahkim. Dalam majlis tahkim, Amr bin al-As ni dikenakan wakil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali hantar Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Siapa dia Abu Musa al-Asy'ari? Iaitulah seorang ulama ahli Quran, ulama yang alim. Yang Sayyidina Muawiyah hantar Amr bin al-As sebagai jururunding, ketua wakil kepada kumpulan. Siapa dia Amr bin al-As? Seorang jururunding yang hebat, seorang ahli politik yang berwawasan. Maka dalam peristiwa itu kita semua tahu apa yang berlaku selepas majlis tahkim kan. Kumpulan Sayyidina Ali terkena kat situ kan. Jadi di situ kita nampak, kita belajarlah tentang meletakkan orang yang baik, yang betul pada tempat yang betul. Sayyidina Muawiyah dihantar orang politik untuk berunding. Sayyidina Ali dihantar orang alim untuk berunding. Memang kena lah kat situ. Jadi sepatutnya hantar orang politik juga. Nak sebut tentang Amr bin al-As. Okey, jadi anaknya Abdullah ni dia riwayatkan tentang satu hadis kepada kita. Seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, saya mempunyai family, keluarga yang saya hubungi. Tetapi mereka memutuskan hubungan kepadaku. Saya baik kepada mereka dan mereka zalim kepadaku. Dan saya tolong membantu mereka dan mereka berbuat jahat padaku. Apakah boleh saya membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama? Jawab Nabi SAW, tidak. Sebab jika kamu membalas mereka, maka sama dengan mereka.
Tetapi hendaknya engkau tetap mengambil cara yang lebih baik dan tetap menghubungi mereka. Maka selalu engkau akan mendapat bantuan dari Allah selama engkau berbuat sedemikian. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Letak dalam kurungan riwayat Muslim. Hadis sahih lah. Ini apa yang Sayyidina Abdullah bin Amr ni cerita tentang seorang yang datang kepada Nabi mengadu macam mana dia diperlakukan buruk. Dia pergi silaturahim dengan kawan tu putuskan silaturahim. Dia buat baik dengan kawan tu dan saudara dia belakang ni, adik-beradik dia lah, kita faham. Tiba-tiba adik-beradik dia tak buat baik dengan dia, cakap buat huduh dengan dia. Jadi dia tanya Nabi SAW, boleh tak saya balas balik perbuatan saudara saya tadi? Sepatutnya boleh ke tak, tuan-tuan? Sepatutnya boleh. Dalam Islam ni boleh fa'aqibu bima uqibtum wala ta'tadu. Kalau kamu ni dizalimi, kamu boleh balas balik kezaliman itu, tapi jangan kamu melampau. Tapi kalau guna hukum tu, tak ada lah apa yang dikatakan sebagai ihsan, berbuat lebih baik, dan tak ada lah kategori silaturahim tadi. Faham tak, tuan-tuan? Dari sudut undang-undang biasa, kita boleh ambil tindakan sebagaimana mereka buat pada kita. Tapi itu biasa. Yang Nabi nak ajar adalah luar biasa. Nak ajar satu ihsan, perbuatan yang terbaik. Apa dia? Yang terbaiknya, kalau kamu dizalimi, kamu balas dengan kebaikan. Istilah yang digunakan oleh Imam Hasan al-Banna kata, kamu hendaklah jadi seperti pokok. Orang baling dengan batu, dia baling dengan apa? Dia baling dengan buah. Kan pokok. Orang lain baling dengan batu, dia balas balik. Patutnya baling balik batu tu baru sama, tapi dia baling dengan buah. Apa dah? Tu comel tu. Jadi yang Nabi ajar ni yang comel. Padahal hak sepatutnya setimpal tu boleh dia balas balik. Tapi Nabi ajar cara yang terbaik. Itulah hendaklah kamu tetap mengambil cara yang lebih baik dan tetap menghubungi mereka, maka selalu engkau akan mendapat bantuan dari Allah. Sebab urusan kehidupan kita sentiasa ada tiga pihak. Saya pinjam sekejap kata pihak. Allah tidak berpihak, tapi pinjam sekejap. Sentiasa urusan kehidupan kita ni tiga pihak, tiga arah. Kita dengan lawan kita, dan satu pihak lagi Allah Ta'ala. Pinjam kata pihak Allah tidak berpihak. Itu selalunya begitu. Kalau Islam buat kerja apa-apa pun selalu ada Allah kat atas. Jadi perkiraan Allah itulah yang menyebabkan Nabi SAW tunjuk kepada kita satu kaedah yang terbaik, iaitulah menghubung orang yang memutuskan kita, bersalam dengan orang yang membenci kita. Boleh faham ni? Itu luar biasa. Itu dalam satu hadis lain, tak ada sini, saya tambah. Nabi SAW sebut laisal wasilu bil mukafi. Tidaklah dinamakan seorang yang mengikat silaturahim bila dia buat satu benda secara sebalas. Sebalas, apa maksud sebalas? Orang tu datang ziarah kita ziarah dia. Sebalas lah tu. Orang datang ke rumah bawa apple, kita datang ke rumah bawa limau. Tak sebalas tak? Apple juga lah. Maka kalau buat begitu, laisa bil wasil, Nabi kata. Tidak dinamakan orang yang menyambung silaturahim. Sebab sama je kamu buat, sebalas saja. Walakinnal wasil allazi idza quti'at rahmuhu wasalaha. Sebaliknya yang dikatakan orang yang menyambung silaturahim adalah apabila ikatan kasih sayang itu diputuskan, tiba-tiba dia sambung. Ni luar biasa. Boleh faham tak ni? Itu luar biasa. Itu yang dikatakan silaturahim, menyambung ikatan yang terputus. Bukan ikatan yang sudah ada, kita ikut je. Itu sebalas, setimpal. Yang kita perlu amalkan dan faham, buat benda yang lebih baik daripada itu. Orang benci kita teringat kat dia. Orang tak sebut kita sebut dia. Begitu dalam agama ni dia suruh kita ni sentiasa mendahului kebaikan.
mendahului kebaikan. Dan dalam satu hadis lain saya teringat tuan-tuan, hadis ni, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salas layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 malam. 3 malam. Yaltaqiyani fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Dia jumpa dengan saudara dia, tiba-tiba muka seorang ke arah ni, muka seorang ke arah tu. Jadi kan tak menasabah dan tak comel. Sedangkan kedua-dua ni adalah ahlillah, orang-orang Allah, hamba-hamba Allah. Gambaran kepada rahmat kasih sayang Allah, duduk pada perilaku orang-orang mukmin. Tiba-tiba bila berjumpa tidak bersalam, seorang ke kanan, seorang ke kiri, kepala ke utara, kepala ke selatan. Kan tak comel tu. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan orang yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulakan salam. Boleh faham tuan-tuan Itu kaedah dalam agama. Hadis ni ada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yang ini kita belajar daripada silaturahim. 3 macam tadi tidak halal meninggalkan saudara lebih 3 hari. Dalam agama ni kalau bergaduh, agama raikan juga sifat marah dalam diri kita ni. Kerana ada masa marah tu perlu. Maka agama raikan, sampaikan, dibenarkan kepada kita marah, tapi berpada 3 hari dia letakkan. Lebih pada 3 hari, itu dah unsur-unsur syaitan, unsur-unsur hawa nafsu. Boleh faham tuan-tuan Jadi kalau kita nak menyampah dengan 3 hari je. Lepas tu, Assalamualaikum. Bola tadi siapa menang? Morocco mulakan perbincangan. Jadi akan jadi mesra. Semalam bergaduh. Duduk dalam lingkungan 3 hari. 3 hari dibenarkan oleh syarak kerana nak meraihkan. Kok ada benda-benda yang tak kena dalam muamalah dan pergaulan tadi. Islam meraihkan sakit hati tu, tapi berpada-pada. Ada dia punya batasan dia. 3 macam dari akhlak ahli syurga tidak terdapat kecuali pada orang yang baik budi, pemurah hati, iaitulah berbuat baik kepada orang yang berlaku jahat kepadanya, memaafkan orang yang zalim kepadanya, dan pemurah kepada orang yang bakhil kepadanya. Ini kan luar biasa kalau kita amalkan. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Hadis Nabi tu kan, satu hari Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha duduk, tiba-tiba datang kumpulan Yahudi. Kumpulan Yahudi datang kepada Nabi, sebut apa? Assalamualaikum. Apa maksud assam? Mati. Itu bahasa comel, mati ke atas kamu. Kalau bahasa keras sikit, mampus atas kamu. Itu bahasa keras. Kita dengar mati, biasa je. Tapi dengar mampus atas kamu, ya Allah, teruk. Berubah jadi incredible hak kita ni. Pasal apa? Mampus ke atas kamu. Dia doa pada Nabi kematian, ucap pada Nabi kematian. Nabi jawab macam mana? Wa'alaikum. Ke atas kamu juga. Nabi jawab wa'alaikum. Bila dengar macam tu, Aisyah masuk campur. Wa'alaikumussalam wal la'nah. Tu dia Aisyah. Atas kamu mati, nak sebut mati ke mampus. Atas kamu juga mati dan juga laknat. Tu dia. Dengar macam tu, Nabi tegur Aisyah. Wahai Aisyah, jangan melampau. Ya Rasulullah tak dengar ke tadi dia cakap macam mana? Nabi kata, aku dah jawab. Nabi jawab macam mana? Wa'alaikum. Nampak tak? Hikmah Nabi jawab. Wa'alaikum. Atas kamu juga. Maknanya kalau Yahudi tu didoakan baik, Nabi balas dengan baik. Tapi kalau Yahudi itu mulakan dengan kejahatan, itulah dia pembalasan setimpal. Boleh faham tak? Itu kaedah dalam agama. Pada masa yang sama, agama ajar kita berbuat sehabis baik. Yang ni kita faham kondisi antara Nabi ini adalah berhadapan dengan orang Yahudi, satu kumpulan yang sentiasa dipertikaikan kejujuran dan kebenaran pada kumpulan ini.
Dalam hadis lain Nabi kata kalau kamu jumpa orang Yahudi, kamu himpit dia ke jalan yang paling sempit. Kamu himpit dia ke jalan yang paling sempit. Cerita orang Yahudi pada setiap masa tak boleh dipercayai. Tengok sekarang lah, dia orang buat perjanjian gencatan senjata ceasefire dengan Gaza start daripada Oktober tahun lepas 2025. Tapi apa yang berlaku? Ceasefire betul ke? Gencatan senjata sungguh ke? Tidak. Kawan-kawan kita kata kita yang cheese, dia yang fire. We cheese, you fire. Kita yang letak senjata, dia yang tembak. Sampai ke hari ini 1,000 lebih korban selepas daripada ceasefire. 1097 gitulah. Selepas daripada peristiwa ceasefire bulan 10 tahun lepas. Itu jahat. Pada siang hari sepatutnya dibenarkan bantuan kemanusiaan masuk ikut jalan yang diizinkan, antaranya sempadan Rafah tu dibenarkan lebih kurang 1,000 bantuan kemanusiaan. Tapi yang datang hanya berapa saja? Lebih kurang 200 bantuan yang pergi ke mana? Dihantar kepada kumpulan munafik, pengkhianat Palestin. Untuk munafik ni ambil bantuan tu dijual pada orang-orang yang nak. La ilaha illallah, gamuk. Ini dan dunia tengok depan mata. Dan dunia hari ni sibuk dengan bola lah. Tak ada nak tengok lah benda tu. Itu nak cerita standard Yahudi. Kemudian dia kalau bercakap di PBB, tuan-tuan tengok apa yang dia orang duk ngomel di PBB. Dia buat satu dunia bodoh. Dia punya wakil di PBB tu nama Danny Denon. Dia buat manusia satu planet bumi ni bodoh tak tahu apa. Sentiasa bercakap secara play victim. Faham tak play victim? Dia sentiasa menunjukkan dirinya sebagai orang yang teraniaya. Ni Yahudi ni cakap di PBB. Bila orang bentangkan laporan, orang tunjukkan bukti, dia kadang tu dia angkat suara, letak meja marah. Dia ingat manusia ni tak ada sumber-sumber berita lain yang sebelum ni memang. Sebelum ni tuan-tuan, sebelum berlaku peristiwa Gaza ni, saluran berita di bumi ni dikawal seketatnya oleh Yahudi. Tapi sekarang dengan genocide di Gaza ni banyak laluan-laluan pilihan berita kedua ketiga yang muncul. Al Jazeera, TRT, TikTok bagai ni menyebabkan manusia hari ni celik mata, dan hari ni yang cakap tentang kezaliman dan kebenaran Islam bukan lagi orang Islam tapi orang-orang non-Muslim. Dia bercakap bagi pihak kita. Itu bantuan Allah Ta'ala dalam keadaan genocide berlaku di depan mata. Bantuannya turun apabila manusia mula buka mata, buka hati dan perasaan, menerima laluan-laluan berita pilihan kedua ketiga, bukan lagi berita-berita Yahudi yang ditapis dan diorkestrakan, yang dilakonkan oleh puak-puak dia. Itu cerita Yahudi tuan-tuan. Jadi mensabarlah, Nabi SAW balas macam tu, jawab macam tu, alaikum. Alaikum tu maknanya atas kamu lah. Kalau niat kamu baik, baiklah dipulangkan. Kalau tak baik, tak baiklah juga dipulangkan ke atas kamu. Jadi tuan-tuan, tiga perkara ni, berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada dia. Ini sebenarnya dari sudut teori kita kata begitulah sepatut kita buat. Tapi dari sudut realiti praktikal payah nak buat ni tuan-tuan. Nak buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Nak memaafkan orang zalim pada kita, sanggup maafkan ni. Kita kata nak maaf boleh, tapi bagi balik hak aku yang hilang tu. Hak pesaka, kamu abang long dah ambil. Buat kami ni macam kami tak tahu, kata mak, kata ayah, bukan setakat ni, banyak lagi. Mana pergi abang long? Dia nakkan juga tuan-tuan, nak maaf boleh abang long, tapi pulangkan balik. Itu antara kita punya cerita kehidupan kita. Jadi teori ni memang sedap dibaca, tapi nak beramal, dia punya kekuatan agama tu perlu ada dalam diri tuan-tuan ni. Dan pemurah kepada orang yang bakhil kepada kita. Kita tengok orang, dia ni tak jemput datang ke rumah awak, kedekut tak hidup masin.
dia buat rumah, dia buat kenduri, dia buat macam-macam, tak ada pun sampai ke kita sepatah jemputan. Takkanlah kita nak buat, kita nak panggil dia, itu kita lah. Betul ke tidak? Secara teorinya betul lah, dibenarkan untuk balas balik, tapi orang Islam dia buat lebih baik daripada itu. Maka orang-orang yang nak menghayati kebaikan itu, dia akan mendahulukan kebaikan pada orang-orang yang tidak menghulurkan kebaikan pada dirinya. Abu Las As-Samarqandi rahmatullahi alaihi meriwayatkan lagi dari Ad-Dhahhak bin Muzahim ketika mentafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Ta'ala menghapuskan apa jua yang dikehendakinya, dan dia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Allah lah yang menghapuskan apa yang dia nak dan mensabitkan, menetapkan apa yang dia nak. Ini surah Ar-Ra'di ayat 39. Surah Ar-Ra'di ayat 39. Dia berkata, iaitulah Ad-Dhahhak ni, Ad-Dhahhak berkata, sesungguhnya Ad-Dhahhak ni siapa? Ad-Dhahhak ni seorang ulama tabi'in ni, ahli tafsir. Cuma saya tak ingat dia daripada aliran mana. Aliran Ibnu Umar ke Ibnu Mas'ud, tak ingat ni. Sesungguhnya seorang itu ada kalanya menyambung familinya, padahal umurnya sudah tinggal 3 hari. Tiba-tiba Allah menambah umurnya hingga 30 tahun. Dan ada kalanya dia memutuskan, ia tu tukar pada dia lah kalau bahasa Melayu, ia merujuk pada benda yang tak berakal, tukar dia. Dan ada kalanya dia memutuskan hubungan family sedang umurnya masih sahaja 30 tahun, maka dipotong oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi hanya 3 hari. Apa maksud tuan-tuan? Ulama tabi'in Ad-Dhahhak ni dia cerita tentang realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada orang yang bertambah umur dan ada orang pula yang berkurang umur dengan kebaikan yang dia buat. Maka contoh kebaikan yang disebut di sini adalah menghubung silaturahim. Maka apa asas kepada pandangan ini? Ayat Ar-Ra'di ayat 39. Kita baca tadi. Iaitulah yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang dia nak dan mensabitkan, menetapkan apa yang dia nak. Maka sebahagian daripada tafsiran ulama pada ayat ini ialah isu bertambah umur. Boleh tak umur kita bertambah? Dan pada masa yang sama boleh tak umur kita berkurang? Boleh tak tuan-tuan? Kalau ikut perbincangan ni boleh. Sebenarnya bila kita bincang tentang umur ni duduk dalam takdir. Takdir apa? Dia takdir ada 2. Takdir ataupun kadang-kadang disebut ajal. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ajal mubram dan ajal mu'allaq. Mubram ni boleh berubah. Mubram tak boleh berubah, tetap. Manakala mu'allaq tergantung, boleh berubah, tergantung. Boleh faham Ajal mubram atau takdir mubram antaranya melibatkan umur kita. Ditentukan oleh Allah sekian umur, maka umur itu tidak lagi boleh berubah sebab dia duduk dalam takdir mubram ataupun ajal mubram tadi. Adapun dalam masalah rezeki, itu duduk dalam takdir mu'allaq. Rezeki kita hari ni sepatutnya RM10, tapi kita cergas pula hari ni, rajin pula hari ni, semangat pula hari ni, boleh lebih daripada RM10, boleh berubah jadi RM50 pula. Pasal apa? Rajin. Dan juga dia berdoa bagai, maka Allah Ta'ala bukakan kemudahan untuk dia, hati dia jadi lapang, tenaga dia jadi ringan, kesungguhan motivasi dia berganda, maka asalnya RM10 boleh jadi RM50. Itu dalam masalah rezeki yang alim ulama boleh menerima duduk pada takdir mu'allaq atau ajal mu'allaq. Boleh faham tuan-tuan Hak kita nak faham sikit ialah
tentang takdir mubram ataupun ajal mubram. Tadi kita sebut ajal mubram atau takdir mubram ni boleh berubah tidak? Tak boleh berubah. Dia sudah tetap, sudah diletakkan dalam ilmu Allah sejak azali dan dicatat di Lauh Mahfuz. Dicatat di Lauh Mahfuz. Dan apabila nyawa kita dimasukkan dalam tubuh kita seumur 4 bulan dalam perut mak, maka takdir yang sudah ada dalam ilmu Allah dari catat pada Lauh Mahfuz tadi diulang catat. Boleh faham Diulang catat oleh malaikat dengan perintah Allah, disebut tentang ajal kita, tentang rezeki kita, tentang amal kita dan tentang kesudahan kita. Sama ada sa'idun am syaqiyun, sama ada bahagia ataupun celaka kesudahan mati, su'ul khatimah ke husnul khatimah. Sedangkan perkara itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz dan duduk pada ilmu Allah sejak azali. Boleh faham dia punya laluan itu. Okay, sekarang kita nak faham sikit lagi. Hak tu kita faham dah. Masalah kita, Ustaz, bukankah ada hadis Nabi SAW yang mengajar bahawa buat sekian hal umur boleh panjang? Tuan-tuan biasa dengar tak hadis tentang apa? Man sarrahu ayyub sutalahu rizku wa yunsa'u fi asarihi falyasil rahimah atau kama qala. Barang siapa yang gembira untuk rizkinya ditambah, dilebarkan, yubsatalahu rizku, dibentangkan rizkinya, kemudian ditambah umurnya, yunsa'afi asarihi, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa nak rizki dia bertambah, umur dia bertambah, rizkinya diperluaskan, umurnya ditambah, maka hendaklah dia menghubung silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Maka apa maksud hadis tu? Maksud hadis tu kita baca dulu sini. Hadis ini disebut Sauban radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusib. Tidak dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Itulah tentang tadi dia buat. Dan ada kalanya seseorang itu tidak mendapat rezeki kerana berbuat dosa. Hadis ni hadis hasan, hadis yang baik. Hukum hadis hasan ni sama dengan hadis sahih. Kita ikut kita dengar dan boleh buat rujuk. Okay, dalam matan hadis ni sangat-sangat penting untuk kita faham. Yang pertama, Nabi sebut setengahnya disebut qadar, setengahnya disebut qada. Dalam perbincangan tentang qada dan qadar ni ulama berselisih. Ada ulama yang mengatakan qadar itu sebagai qadar, yang ini sebagai qada. Ada yang kata qadar sebagai qada, qada sebagai qadar. Itu berselisih ulama itu. Ahli-ahli tauhid kat sini. Maka nak sebut di sini, qada dan qadar ini tidak berubah kecuali dengan doa. Itu yang pertama, mesej yang Nabi SAW bagi pada kita. Dan kekuatan pada sabda Nabi SAW ini ditunjukkan menerusi cara Nabi beritahu kepada kita tentang kekuatan doa yang boleh merubah qada. Kita sebut apa? Qada dan qadar. Qada ni apa? Pelaksanaan kan? Qadar ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak merubah qadar. Boleh ke tidak? Tak boleh kecuali. Dia ada kecuali. Tak boleh kecuali. Kecuali apa? Dengan doa. Maknanya apa? Di sinilah Nabi ajar kepada kita kekuatan doa yang menjadi saluran yang sangat kukuh untuk merubah qadar, merubah takdir. Dipahami? Pegang dulu maksud hadis. Okay? Takdir kita hanya boleh diubah oleh doa. Itu kekuatan doa kat situ. Digunakan ayat, menggunakan nafi dan isbat. Macam perkataan tauhid yang selalu kita sebut,
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Sebenarnya ada ceritanya al-ilahu wallah. Tuhan itu adalah Allah. Itu saja. Tapi agama nak suruh kita faham dan yakin sangat-sangat tak ada Tuhan lain kecuali Allah, digunakan uslub gaya bahasa nafi dan isbat. Sama dengan maksud hadis ini. Nabi SAW nak suruh kita faham sangat-sangat, digunakan uslub nafi dan isbat. Tidak ada sesuatu yang boleh berubah takdir kecuali doa. Tak boleh faham Maka doa lagi tu tak ubah takdir. Takdir apa? Hidup kita rasa macam sempit, hidup kita kurang bahagia. Doa antara kekuatan yang sangat-sangat Ibn Qayyim sebut bila kita berdoa, doa tu dia akan naik ke langit dan dia akan bertemu dengan takdir. Takdir Allah, katakan hari itu nak datangkan balak pada kita, maka doa akan bertemu dengan takdir itu. Maka yang mana menang? Tengok hak mana kuat. Tengok mana kuat. Jadi perkataan Ibn Qayyim, tengok mana kuat. Kalau doa kita kuat, maka balak tadi tu dicampur. Tidak. Kalau balak tu lagi kuat, doa acur-acur, lebih-lebih kurang je, angkat tangan pun tak mahu, bobol lebih kurang itu je, maka balak dia akan turun, akan mengalahkan takdir. Tapi persentage dia akan berkurang. Asalnya 100%, dia akan kurang barangkali jadi 80. Dia akan kurang barangkali jadi 60. Boleh faham? Sebab dia sudah, kata orang sudah cedera disebabkan berlanggar dengan doa. Okay? Kalau sama kuat, maka dia akan bertempung di udara, bergentayangan sampai hari kiamat. Ini disebut oleh Ibn Qayyim. Difahami tentang doa yang kita panjatkan. Sebab tu doa ni jangan main-main. Jangan pernah kita rasa doa dah 10 tahun tak ada hasil. Siapa kita untuk kita memahami situasi baik yang Allah Ta'ala tetapkan. Okay. Wala yazidu bil umri illa al-birr. Dan tidak ada yang boleh menambahkan umur kecuali kebaikan. Di sini digunakan perkataan yang lebih luas, iaitu kebaikan. Okay? Tapi perkataan yang lebih spesifik, lebih fokus, ialah kebaikan itu ditunjukkan oleh hadis muttafaqun alaih kita bacakan tadi, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu, bagi dengan ar-rizqu naik fa'il bizambi yusibu. Maka seorang lelaki itu dihalang rizkinya disebabkan dosa yang dibuat. Maknanya apa? Pada ayat ini, pada hadis ini, Nabi SAW sebut rizki boleh terkurang atau terhalang disebabkan dosa yang dilakukan. Boleh faham? Jadi kalau kita berfikir kenapa rizki tak sampai-sampai, ataupun dapat rizki tak cukup-cukup, ataupun dah ada tiba-tiba hilang selepas balik, apa sebab? Pemikiran Islam ajak kita ingat pada hadis ni. Apa hadis ni sebut? Iaitulah disebabkan zambun yusibu, dosa yang dibuat. Boleh faham tuan? Kebaikan yang dibuat boleh menambah umur, dosa yang dibuat boleh menghalang rizki. Okay, sekarang kita nak faham bagaimana takdir yang dikatakan mubrom tadi boleh berubah. Sikit lagi saya ingat buku yang dekat bawah ni. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Presiden Umar, berkata, siapa yang bertakwa kepada Tuhan dan menghubungi familinya, maka akan ditambah umurnya dan diperbanyakkan harta kekayaannya dan disayangi oleh keluarganya. Ini perkataan Ibnu Umar. Ini orang panggil khabar, orang tak panggil hadis, orang panggil khabar ataupun asar. Sebab datang daripada perkataan Ibnu Umar. Dalam agama, khabar dan asar masih tetap ada kedudukan. Sebab sahabat-sahabat diyakini tidak akan pandai-pandai bercakap kecuali dengan kefahaman daripada Nabi SAW. Maka ini merupakan khabar ataupun asar. Kedudukan dalam agama ada tempat ini. Bagi Ibnu Umar menambah faham kita, takwa kepada Allah, silaturahim, menambah umur,
dan diperbanyakkan harta kekayaan disayangi pula oleh ahli keluarga isteri. Abu Lais As-Samarqandi berkata, arti bertambah umur itu dua macam. Jawapan. Sebahagian ulama berpendapat bertambah kebaikannya, dan ada juga yang mengertikan bertambah umur sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang berpendapat tidak dapat ditambah sebagai firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah tiba ajal mereka, maka tidak dapat diundurkan atau ditunda sesaat, dan tidak dapat dimajukan walaupun sesaat. Bila sampai ajal, maka tak boleh diakhirkan sesaat ataupun diawalkan sesaat. Al-A'raf ayat 34. Tetapi erti bertambah umur ialah iaitu dicatat terus pahalanya sesudah matinya. Maka tercatatnya pahala sesudah mati itu sama dengan bertambah umurnya. Maka apa yang kita faham, tuan-tuan sekalian? Bertambah umur ada dua pandangan ulama tentang kita nak memahami hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, buat baik khususnya menghubung silaturahmi boleh menambah umur, menambah dia punya rezeki. Okay? Kemudian dipadankan pula dengan ayat surah Al-A'raf ni. Allah kata kalau datang ajal tak boleh nak dilewatkan atau diawalkan walaupun sesaat. Maka bagaimana pandangan ulama? Ada ulama sebut dua laluan. Yang pertama kata maksud bertambah umur di situ hanya simbolik kinayah, hanya simbolik saja, bukan bertambah umur sebenar-benar daripada 30 tahun jadi 50 tahun, tidak. Tapi dia dikira sebagai orang baik yang kebaikannya akan sentiasa diulang cakap oleh orang, yang menyebabkan dia walaupun sudah mati akan sentiasa dapat keuntungan kerana kebaikan dia itu disebut-sebut oleh orang lain. Boleh faham? Jadi ini pandangan Imam Nawawi menyebut bahawa maksud panjang umur di situ adalah dari sudut kebaikannya yang sentiasa disebut-sebut walaupun dia sudah mati, bukan bertambah usia daripada 10 jadi 20, 30 jadi 50. Tidak. Sebab dalam masalah ajal tidak boleh dirubah lagi. Boleh faham? Tak boleh dianjak walaupun satu saat. Anjak awal tak boleh, anjak lewat pun tak boleh. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata, ya boleh bertambah semua. 30 jadi 50 semua. Macam yang tadi kita baca tadi pun. Kata-kata apa tadi? Siapa tadi? Yang Dohat tadi kat atas. Dohat surat 137 kat atas. Ada orang yang umurnya 3 hari, tiba-tiba Allah tambah 30 hari. Ada orang pula yang asalnya 30 hari dipotong jadi 3 hari. Boleh bertambah semua. Jadi pandangan sebahagian ulama bahawa umur ni boleh bertambah. Walaupun umur ni duduk dalam takdir mubram, takdir yang tidak boleh diubah. Apa maksud boleh bertambah? Apa maksud tak boleh diubah? Di sini ada ulama jelaskan begini. Takdir ni ada dua. Yang pertama pada ilmu Allah. Yang kedua pada ilmu malaikat yang ditugaskan untuk mengambil nyawa. Maka dalam ilmu Allah tidak pernah berubah. Tidak ada asalnya 3 hari berubah jadi 30 hari. Tak. Kalau berlaku macam tu, nampak ilmu Allah ni tak kemas kan? Tidak bersifat menyeluruh. Tetap tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah pada ilmu para malaikat yang ditugaskan untuk mengambil nyawa. Maka pada ilmu malaikat, asal-asal 3 hari, tiba-tiba jadi 30 hari. Boleh faham tu? Adapun pada ilmu Allah, Allah dah tahu dah. Orang ini akan buat kebaikan, akan menyambung silaturahmi, dan Allah dengan ihsan ini beri umur dia tambahan sampai 30 hari sejak azali. Cuma pada ilmu malaikat saja.
berubah daripada 3 hari jadi 30 hari. Di sisi Allah, Allah dah tahu daripada awal. Faham tak tuan-tuan? Maka pandangan golongan kedua menerima bahawa maksud bertambah umur di situ bukan kinayah, bukan simbolik, bukan pada kebaikan yang disebut selepas mati, tetapi memang orang tu diberikan tambahan umur sungguh-sungguh. Boleh faham? Cuma bagaimana nak faham tentang takdir umrah, iaitulah maksud tadi umrah itu duduk pada ilmu Allah, manakala pada ilmu malaikat berlaku perubahan selaras dengan apa yang dianjur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan oleh generasi sahabat dan tabi'in. Boleh faham tuan-tuan? Takdir itu boleh berubah ke tidak? Nak pegang apa ni? Nak pegang Imam An-Nawawi lah. Berubah masa berubah di situ, berubah simbolik dia. Kalau dah 30 tahun, 30 tahun dah tak berubah. Cuma kalau dia buat baik, dia punya sebutan kebaikan tu akan disebut-sebut dan kebaikan akan sentiasa bertambah seolah-olah macam umur dia bertambah walaupun dia sudah mati. Ataupun nak pegang pandangan kedua. Pandangan kedua kata betul sungguh berlaku perubahan. Dia bertambah umur sungguh. Cuma dia berubah pada maklumat pada malaikat saja. Manakala ilmu di sisi Allah dah tetap dari dulu sabit. Itu yang disebut dalam fatwa mufti wilayah. Dia pegang juga. Dia punya pandangan kedua saja. Jadi tuan-tuan sekalian, kita faham asasnya kinayah. Tetapi kalau boleh bertambah sungguh, itu bonus. Itu kelebihan. Itu keuntungan. Boleh faham? Jadi kalau nak dapat bonus keuntungan ni buat macam mana? Sambung silaturahmi. Tak sambung apa ustaz? Habis reta dia yang bawa lari. Dia yang duduk golok bawa lari jauh-jauh. Dia senang, tengok senang. Tapi kita tengok ustaz tak senang pun. Rumah dia besar. Tapi anak tu rumah tu macam-macam bergaduh dalam tu. Comel lah kalau dia jadi dalam tu. Comel kita beramal dengan apa yang kita baca ni. Hubungkan orang yang memutuskan kita. Beri salam kepada orang yang benci kita. Itulah maksud daripada perbincangan pada bab silaturahim. Boleh faham tuan-tuan ni? Okey, masih nak berhenti kat sini. Tuan-tuan faham tak tadi maksud bertambah umur tadi? Mudah-mudahan ni agak ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Kita masuk pada ni, buku kedua lah. Dah tak buka buku ni. Kita berhenti kat mana tabir wakil itu senang searut. Tetapi erti bertambah umur, iaitu dicatat terus pahalanya secara matinya, atau cara catatnya pahala secara mati itu sama dengan bertambah umur. Ini pandangan Imam Abdullah Samarqandi. Dia ambil pandangan yang pertama Imam An-Nawawi tadi. Kita berhenti kat situ lah. Surat 137. Sambung pada buku Bayangkan Ikhlas ni. Kita duduk pada perbincangan surat 37. Kalau tak silap 37. Kepentingan ikhlas dan juga kepentingannya. Perkara yang keempat pada kelebihan ikhlas ini ialah dengan amalan ikhlas kita beroleh keampunan Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, bainama kalbun yutifu birakiyatin kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghfira laha bih. Ketika seekor anjing berkeliaran di kolam, ia hampir mati kehausan. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Lalu dia melepaskan tempatnya dan memberinya minum. Beri anjing itu minum. Lalu dia diampuni Allah SWT dengan perbuatannya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahawa Allah SWT telah mengampuni seorang pelacur wanita Bani Israil
disebabkan kasihannya kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia telah turun ke dalam telaga dan memenuhkan kasut kulitnya iaitu khuf dengan air. Kemudian diberinya minum kepada anjing tersebut. Sifat belas kasihan Muslim tidak hanya terhad kepada sesama manusia, malah meliputi juga sesama. Inilah sebahagian daripada keagungan ajaran Islam. Ketika mengulas hadis ini, Ibnu Taimiyah berpendapat perempuan itu diampuni dosa-dosanya kerana dia memiliki iman yang tulus, iaitu khalis, ketika memberi minum anjing itu. Jika tidak, maka tidaklah diampuninya. Jadi kita lihat kepada hadis ini. Dalam hadis ini menunjukkan satu kelebihan yang diberikan Allah kepada seorang pelacur Bani Israel. Iaitulah bagaimana dia diampunkan Allah, dimasukkan ke dalam syurga dengan kerja dia pergi menghidupkan anjing yang hampir mati. Iaitulah anjing yang haus saja. Itu dia. Cuma dalam ulasan Ibnu Taimiyah, dia mengulas bahawa pengampunan itu diberikan kepada pelacur ni kerana pelacur ni seorang yang beriman kepada Allah. Walaupun dia melakukan perbuatan jahat, pelacuran, tapi dia ada iman kepada Allah. Dan dalam agama ni, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahawa iman yang ada tidak boleh hilang kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan untuk dia hilang saja. Untuk hilang sebegitu mudah tidak. Sebagaimana payah orang tu nak beriman, mesti dengan iman dan mesti dengan keyakinan dan hidayah. Begitulah bila dia beriman, payah dia nak keluar daripada iman. Kerana istimewanya iman. Jadi kecuali dengan sebab-sebab yang ditentukan oleh syarak. Antaranya akidah, perkataan dan perbuatan. Tapi sekadar dia buat maksiat, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman tidak terusik, ataupun maksiat yang dilakukan oleh seorang Muslim tidak mengkafirkan dia. Boleh faham tuan-tuan? Maksiat yang dilakukan, dosa besar yang dilakukan tidak mengkafirkan seorang Muslim. Itu asasnya. Maka di sini Ibnu Taimiyah sebut dia ni seorang Islam, cuma akhlak tak comel, perangai tak comel, jadi pelacur. Tiba-tiba dengan ihsan dia kepada binatang yang hampir mati tadi menjadi sebab kepada Allah, kepada dia untuk Allah Taala ampunkan. Allah cari macam-macam sebab untuk memberi rahmat kasih sayang kepada manusia ni. Kepada manusia barangkali tak peduli dan lalai daripada perkara-perkara itu. Kita lihat kepada masalah ini tuan-tuan. Bagaimana kepentingan akidah dalam kehidupan ni. Akidah ia menjadi modal yang paling besar untuk kita berurusan dengan Allah besar. Itu tuan-tuan, sebanyak mana pun dosa yang ditanggung oleh seorang itu, selagi mana akidahnya tidak rosak, tidak ada kufur pada akidah, tidak ada syirik pada akidah, tidak ada nifak pada akidah, masih dia terbuka kepada rahmat Allah yang cukup besar. Walaupun dia ni penuh dengan kejahatan dan maksiat. Ini ada satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang pernah kita baca dalam kitab Kamil Waqili. Dalam pelajaran tentang rahmat rasanya. Seorang lelaki yang tidak pernah buat baik, lam ya'mal bil khairi qat, tidak ada kebaikan langsung pada lelaki itu. Kemudian bila dia nak mati, dia beri wasiat kepada ahli keluarga dia, kalau aku mati, kamu bakar mayat aku, kemudian abu dia tu separuh buang di laut, separuh buang di darat. Ini ada kata hadis. Tiba-tiba bila dia mati, keluarga dia buat sungguh. Dia bakarnya jasad si bapa ni, kemudian abu dia separuh dia buat di laut, separuh dia buat di darat. Maka apa yang berlaku di alam ghaib? Nabi SAW cerita bagaimana Allah Ta'ala menyuruh daratan dan lautan ini untuk menghimpunkan balik dia punya abu-abu tadi, jadi tegakkan balik ke depan Allah. Maka Allah tanya dia, apa sebab kamu beri wasiat sebegitu rupa, wasiat yang bersifat haram tu? Maka dia jawab apa? Makhafatuka ya Rabb, kerana aku takut pada kamu. Apa dah? Maka disebabkan jawapan tu, dia diampunkan Allah, dia bawa ke syurga. Hadis tu hadis sahih
Imam Bukhari. Cuma kita bincang bab tu, jaga-jaga jangan kita kata ambil kesempatan, jangan letak hadis tu sebagai asas. Hadis tu kita buat sebagai kita kata apa? Sebagai harapan kita. Asasnya ialah kalau baik, jahat. Kamu mati tak bawa kebaikan, bersedia dengan pengadilan Allah. Okey? Raman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Itu kaedah dia. Cuma hadis tadi letak di belakang bagi standby. Nak mengajar kepada kita bahawa rahmat Allah itu sangat luas, sehingga dalam kes tadi seorang yang tidak ada kebaikan sedikit pun tiba-tiba disebabkan iman dia masih ada, daripada iman itu munculnya takut pada Allah Ta'ala, maka Allah mendahulukan takut daripada maksiat yang jahat yang banyak berlaku pada diri. Jadi itu sebagai satu backup di belakang kita apabila kita berusaha untuk dapat rahmat kasih sayang dan keampunan Allah. Kita backup, ya Allah, kamu menerusi Nabi kamu pernah memberitahu kami tentang rahmat kamu yang sangat luas jika diberikan kepada hamba kamu yang tidak pernah ada kebaikan sedikit pun. Tetapi imannya masih ada, maka iman itulah yang mendatangkan takut kepada kamu dalam dirinya. Maka aku ni bukan setakat hanya ada iman, dari sudut kebaikan aku berusaha sedaya upaya, sehingga lagi barangkali tidak cukup dengan kehendak kamu, ya Allah. Apakah kamu nak mengabaikan aku, nak mempersiakan aku, sedangkan yang tadi pun kamu beri keampunan, takkanlah aku kamu nak lepaskan ke neraka. Kita boleh ambil benda itu sebagai backup. Dan sebenarnya makin sama dalam kita nak memahami hadis yang begitu penting. Jadi mengikut Ibn Taymiyah, perempuan ini dia ada asas yang menyelamatkan dia. Apa dia asas tu? Iaitulah keikhlasan dia pada keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah disebut iman yang khalis. Apa maksud iman yang khalis? Yang suci murni hanya kepada Allah. Tidak ada sebarang campuran syirik dalam iman. Maka ini disebut sebagai iman yang khalis, yang suci murni. Boleh faham tuan-tuan? Kemudian kita tengok tuan-tuan, macam mana selamatkan anjing pun Allah Ta'ala ambil kira. Selamatkan anjing. Yang berlaku sekarang di depan mata kita, macam mana kita nak faham agama Yahudi yang menganggap mereka sebagai agama pilihan Allah. Mereka adalah anak-anak Tuhan, manusia yang dipilih oleh Allah, dan syurga disediakan eksklusif untuk mereka. Macam mana kita nak faham kebenaran kata-kata mereka? Sedangkan mereka menjadi masalah kepada huru-hara dunia dari dulu sampai kahwin. Sebagaimana selalu kita duk tekankan tentang kejahatan Yahudi. Dan disubahat sekali oleh Nasrani. Sebab sifat orang kafir ni tolong-menolong sama mereka. Okay? Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik lelaki perempuan masing-masing sekongkol. Ba'duhum min ba'd. Mereka bantu-membantu sama mereka. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menahan benda baik dan mereka membiarkan benda salah. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, tak silap saya. Itu salah lagi tengok apa yang berlaku. Yahudi Nasrani bukan setakat bunuh, dia datang bunuh manusia. Dan manusia itu pula kumpulan manusia yang tak patut dibunuh. Siapa? Anak-anak kecil. Yang sampai anak-anak kecil ni, wanita-wanita dan orang-orang tua, dan juga ahli-ahli ibadah serta petugas-petugas kesihatan, sampai dilindungi oleh undang-undang antarabangsa, tuan-tuan. Dilindungi dalam undang-undang antarabangsa. Antaranya kita ada Convention Geneva. Geneva. Convention, apa tujuan Convention Geneva? Supaya manusia ni ada akhlak. Kalaupun kamu berperang, kamu masih ada akhlak ketika perang. Iaitulah peperangan itu tidak boleh disasarkan kepada orang yang tak ada kena-mengena, kepada innocent, orang-orang yang tidak berdosa. Dan kalaupun kamu berjaya menawan
musuh-musuh kamu, maka kamu tak boleh nak luku kepala dia, ikut mudah kamu nak renyok dia ke dinding, ikut seronok kamu, nak serang, nak terajang sepak punggung dia, ikut dan kamu, tak boleh. Sebab dia tu ada hati budi perasaan macam kamu. Maka dia tetapkan undang-undang adab ketika perang, sehingga kan orang-orang yang ditawan, musuh-musuh yang ditawan tu juga diminta supaya dilayani dengan baik. Okay? Itu undang-undang antarabangsa Convention Geneva 1949. Tapi apa yang dibuat oleh orang kafir, khususnya Yahudi ni, Allah Akbar. Bayi umur hanya beberapa hari, ditembak kat mana, bila dicek kat mana peluru sampai, pada dahi, pada dada. Maknanya apa? Itu sengaja. Tembakan sengaja. Bukan tembakan tersasar. Bukan tembakan tersasar. Tapi memang sengaja dia tuju pada dahi, dia tuju pada dada. Itu jahatnya kumpulan ini. Okay? Sangat-sangat dahsyat. Dan sekarang ni, start daripada peperangan berlaku, mereka menggunakan satu senjata perang yang tak boleh diterima oleh mana-mana akal yang waras. Apa dia? Senjata kebuluran. Bila mereka kuat-kuasakan kebuluran, maknanya terang-terang orang yang tak terlibat dengan perang pun jadi mangsa. Jadi mangsa. Kita belajar tentang senjata peperangan yang senjata kebuluran yang dikuat-kuasakan oleh kerajaan Mekah. Dalam dakwah Nabi SAW, berapa tahun mereka sanctionkan Nabi dan ahli keluarga Nabi? Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Akhirnya macam mana sanction tu boleh pecah? Kepungan tu boleh pecah. Sebab ada orang kafir yang rasa tak logik. Kita ingat nama dia. Yang rasa tak logik. Kenapa pula kita gamak buat macam ni? Sedangkan kita nak marahnya pada Muhammad 2-3 orang saja. Tiba-tiba bila kita kenakan sanction kepada secara menyeluruh, maka orang yang tak berdosa pun kena. Ada orang kafir yang fikir dengan logik tu. Dan akhirnya dia pangkat 2-3 orang kawan-kawan dia pergi masuk ke Kaabah nak rosakkan dia punya terma kepungan tu. Tiba-tiba bila dia masuk ke dalam Kaabah tu, nak dikoyak, nak dibuang tu, tengok-tengok dah dia punya terma tu sudah pun dirosakkan. Siapa yang rosak, tuan-tuan? Siapa yang rosak terma kepungan tu? Anak-anak yang makan terma tu. Itu nak cerita macam mana dalam sejarah ditunjuk sampai orang yang masih ada kemanusiaan tak logik. Yang ni tak tahulah. 2-3 hari lepas dah sampai 1000 hari peperangan di Gaza. Kalau kita tengok berapa ramai bayi yang kebuluran menunggu mati, yang mati pun dah ratus-ratus orang yang menunggu masa untuk mati. Kalau kita tengok pembunuhan Hindi Rejab umur 6 tahun, tuan-tuan, sampai dia ditembak dengan peluru. Ada yang kata 355 biji, ada yang kata 335 biji. Saya ambil 355 sebab ni Yahudi. Ditembak dengan peluru daripada kereta kebal sampai 355 biji. Dalam keadaan Hindi Rejab, budak perempuan umur 6 tahun terperangkap dalam kereta bapak dia dan beberapa orang sepupu dia nak pergi ke satu tujuan. Tiba-tiba laluan mereka tu tersilap masuk jalan. Tengok depan tu ada kereta kebal Merkava. Maka segera jadi sasaran, mati bapak dan ahli keluarga dia tu, tinggal di seorang. Kejadian dia awal pagi. Maka budak ni walaupun 6 tahun tapi pandai budak ni. Budak-budak Palestin ni dia ajar sebegitu rupa. Dia kontak dengan pusat kawalan Palestin ni, cakap dengan operator di situ. Operator perempuan ni layan perbualan dia. Kamu kat mana? Apa yang berlaku? Beritahu pada Ami, duduk kat mana? Sabar, Ami akan bantu. Masa yang sama, pusat operator ni arahkan 2 orang petugas kesihatan untuk pergi menyelamatkan. Dan sebelum pergi tu, minta izin dulu dengan Yahudi Zionis ni. Minta izin, beritahu bahawa mereka bukan anggota perang, tidak ada senjata. Mereka pergi tujuan untuk menyelamatkan. Dan diberikan izin. Tiba-tiba apa yang berlaku? Tengah dia bercakap dengan anak kecil ni. Ami, tolong, dekat, semakin dekat. Habis, diam. Diam. Lepas tu apa yang berlaku? Kawan-kawan dia 2 orang pun bila kontak tak ada dia punya jawapan balas. Diam.
hinggalah 12 hari kemudian apabila suasana tenang, kawasan tu dah boleh dimasuki oleh petugas lain. Bila pergi ke sana baru tengok macam mana jenazah 2 orang petugas kesihatan tadi masih melekat dalam van mereka pada jarak hanya beberapa meter dengan kereta Hindia Rejak ni, yang dalam kereta tu pula ada jenazah budak kecil ni dan ahli keluarga dia. Dengan dia punya tembakan bersarang pada kereta tadi 355 biji dibilang sebiji-sebiji oleh forensik Palestin. Dan sekarang dia buat filem tentang kejadian dan bencana Hindia Rejak. Ini nak cerita watak Yahudi yang ada hari ini sebagai jelmaan kepada hati budi mereka. Sekadar ni saja tuan-tuan, kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi